Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni belakang ni dah lama kita tak tengok-tengok dia motor kita. Hari ni kita nak tukar minyak hitam. Jadi kita nak tengok minyak hitam yang kita guna sebelum ni macam mana keadaan dia. Jom. Okey, motor ni hari tu dia dah lebih daripada 3000 km. Sebelum ni kita guna minyak hitam daripada Petronas 1050 yang jenis ni, racing ni. Hari tu kita dah guna lebih daripada 3000. Jom kita tengok berapa dah mileage kita. Okey, kejap Okey. Kalau ikutkan dah lebih daripada 3103. Okey. Yang kita gunakan lah. Jadi kalau ikut tengok sini, minyak hitam tu masih lagi di takuk yang full maksimum, tak ada luar lagi. Kalau ikut daripada level ni lah. Jom kita tengok macam mana keadaan dia setelah digunakan 3000 lebih km. Okey, stay tune gang. Macam biasa, peralatan yang kita perlukan: pelayar, sesi coil ni, lepas tu 17, box 17 lah, yang jenis yang macam ni, hexagon macam tu. Lepas tu bekas dengan corong, situ minyak hitam. Okey, jom kita buka dulu, tengok macam mana keadaan dia. Okey, kita sudah tuang dalam penuh. Jadi sekarang ni, yang ni minyak yang telah kita gunakan selama 3000 lebih Petronas Sprinter. Okey, boleh tengok cantik lagi lah minyak ni. Okey, bawa pun masih lagi tak ada rasa macam susah masuk gear dan sebagainya, dan masih cantik lagi. Dan sedap minyak ni, ringan. Okey, kita tengok warna dia. Kalau yang ni memang hitam lah, tapi kalau tengok tepi tu dia masih cantik lagi. Okey, kita tengok sikit. Alright, itu warna dia. Okey, itu saja perkongsian setelah menggunakan Petronas Sprinter 1050 racing punya selama 3000 lebih kilometer. Okey, jumpa lagi di next video. Bye bye.